Okey geng, sabar projek Wira Geran aku ni. Hari ni aku nak flashing minyak power steering dekat Wira Geran aku ni geng. Seperti yang korang tahu, dulu bocor power steering ni. Jadi tengok dalam tangki ni memang minyak pun dah sikit habis lah. Okey, tak apa baik cerita, jom flashing minyak ni. Okey, first kali aku ambil shampoo punya tempat tekan-tekan ni dan aku pump kosongkan tangki tu. Ada sikit je pun yang keluar. Lepas tu aku buka-buka skru tangki ni sebab aku nak cabut tangki ni. Kita cuci-cuci sikit. Yap, kasih cabut dia punya hose. Dalam ni ada sesuatu lah. Lah, ada lagi filter rupanya. Dan lepas tu untuk cuci dalam dia, aku guna petrol geng, supaya senang dia mencuci dan cepat untuk kering. Aku kocok-kocak je dengan petrol, memang berkesan geng, mantap. Dan lepas tu dekat filter ni, ada kesan kotoran dekat dalam tu. Aku bersihkan dengan menggunakan kutik kapas ni. Ngam, bersih dah. Filter ni aku baru tahu dia boleh bersambung macam ni. Dan dalam tangki pun dah bersih elok ha. Okey, dekat hose ni aku cuci sikit dalam dia. Dan lepas tu pasang balik tangki tu dekat hose dia. Dan ketatkan bolt-bolt dia geng. Dan pasang balik hose clip dia. Mantap geng. Okey, untuk minyak steering aku guna minyak jenama ni geng. Alright, first aku isi dulu dekat dalam tangki ni sampai penuh, sampai atas geng. Sebab aku tahu dalam hose-hose dan pump memang kosong geng. Okey, aku check sikit kereta ni supaya senang sikit nak pula steering nanti. Dan lepas tu kita start engine geng. Alright, kalau tengok dekat tangki tadi penuh sampai atas kan. Sekarang dia dah surut dah. Dia bawah dari minimum lagi. Jadi aku isi lagi sikit. Lepas tu aku belok steering kiri dan juga kanan geng. Mantap. Dan lepas tu off engine. Aku keluarkan semula minyak yang dalam tangki tu. Lepas tu aku tuang semula minyak baru dekat dalam tangki tu. Dan buat proses yang sama geng. Okey, dekat sini mesti ada yang tertanya, kenapa aku buat kaedah flushing macam ni? Tak buat flushing yang jenis cabut hose tu. Okey, sebab pertama aku buat sorang-sorang geng. Sebab kedua pula minyak limited geng. Aku beli 2 botol je. Tak ada free flow. So dekat sini aku test warna minyak dekat tisu. Okey, yang kiri ni minyak baru dan kanan ni minyak dalam tangki geng. Warna dah seakan-akan sama dah. Pada aku dah okey dah ni. Jadi aku keluarkan minyak dalam tangki tu sampai habis dan aku isi minyak yang baru semula geng. Ngam. Isi sampai tahap maksimum. Lepas tu masukkan semula penampis dekat sini. Ngam geng. Lak-lak sikit. Dan lepas tu geng, siap dah geng. Alhamdulillah. Dekat sini pun kawasan yang bocor sebelum ni pun tak ada masalah. Semua okey geng. Okey geng. Settle sudah flashing minyak power steering dekat Wira Geran aku ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.